Bismillahirrahmanirrahim. Apa masak nasi impik ya. Uap dia dah keluar baru boleh buka dia punya penutup ya. Dah pun siap nasi impik. Ni apa nak buat kuah kacang ya. Ni bahan-bahan dia ada tulis kat situ ya. Apa nak baca pun panjang sangat. Tumis sehingga pecah minyak ya. Masukkan gula merah tu. Masukkan air. Masa ni apa dah masuk air asam jawa ya. Air tu tambah lagi. Dia tengok pada banyak mana kacang tu ya. Apa buat dalam 4 cawan kacang yang dah dikisar. Digoreng dulu kacang tu ya. Masukkan sebut perasa dan garam ya. Nanti boleh dirasa. Kuah kacang ni dia manis kan. Kena letak gula. Agak-agak lah ya. Dimasak hingga mendidih ya. Biar kacang tu masak betul-betul. Dah nampak sedikit gelap tu, masaklah tu. Dah pun siap. Jom kita masak rendang ayam. 5 sudu cili kisar. Ada kunyit hidup, halia, lengkuas dan bawang putih ya. Santan kara 1 kotak kecil. Ada kerisik 1 pek kecil ya. 3 biji bawang besar saiz sederhana ya. 2 biji, 2 batang serai. Cili padi tu 15 biji, lebih kurang macam tu lah. Daun kunyit tu upah simpan frozen ya. 2 asam keping. Jom kita kisar bahan-bahan tadi tu ya. Panaskan minyak, tumis bahan kisar tadi tu ya. Kisar tu jangan halus sangat ya. Kacau rata ya. Masukkan cili kisar tu tadi. Masuk air untuk masakkan cili tu. Lepas tu masak sehingga pecah minyak ya. Dah pun pecah minyak ya. Masukkanlah ayam tu ya. Gaul ayam tu sama bahan-bahan tu tadi. Masukkanlah santan tu ya. Tambah air ya. Masukkan asam keping tu. Masukkan kerisik tu ya. 2 sudu makan penuh. Letaklah garam dan perasa. Ayam pun dah masak ya. Kalau suka tu letaklah daun kunyit. Daun kunyit apa ni? Daun kunyit frozen. Senang kalau nak masak. Ada je dalam peti ais. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Bye. Boleh dimakan dengan ketupat ya. Ketupat pulut ke, lemang ke. Opah makan dengan ketupat nasi je.